Suasana di sebuah taman perumahan di Bandar Scientex, Merlimau, bertukar kecoh apabila seorang wanita yang menjalankan perkhidmatan urutan selepas bersalin bersama suaminya disalah anggap sebagai individu mencurigakan oleh beberapa penduduk. Ketua Polis Daerah Jasin memaklumkan bahawa pihak polis menerima panggilan berhubung pertengkaran di kawasan tersebut kira-kira jam 8.30 malam Rabu. Sepasukan anggota dari Balai Polis Merlimau kemudian bergegas ke lokasi dan mendapati berlaku salah faham antara penduduk dengan pasangan berkenaan. Hasil siasatan mendapati pasangan itu sebelum ini tersilap alamat ketika mencari rumah pelanggan pada 8 Jun lalu, menyebabkan kehadiran mereka menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk. Pada malam kejadian, kenderaan yang sama sekali lagi dilihat berada di kawasan berkenaan sebelum beberapa penduduk menghampiri dan bertanyakan tujuan kehadiran mereka. Selepas penjelasan diberikan, semua pihak memahami keadaan sebenar dan menyelesaikan perkara itu secara baik. Polis mengesahkan tiada unsur jenayah berlaku serta menasihati orang ramai supaya menyalurkan sebarang maklumat mencurigakan kepada pihak berkuasa bagi mengelakkan salah faham dan menjaga keharmonian komuniti setempat. Ini masih saya paksa. Kalau ada CCTV, kau jangan dengar sebelah kita. Ayo aku cakap, jangan aku buat. Salah memang, itu je. Bila masa aku buka masa? Bila masa aku buka masa? Aku tak ada cakap apa. Aku cakap telefon nombor. Aku cakap apa, salah memang. Tunggu. Tengok. Dia macam. Ni kasi malam ah. Dia macam apa ni? Dua belah pihak ni salah faham. Macam oh. Oh kau ah. Dia datang urut. Dia dari mana dia kata aku dia kata orang ni. Dia kata dia ramai yang ni. Dia baru nyanyi urut. Lepas tu bila ramai dia cakap baru nak urut ni. Mana orang urut dia? Orang rumah ni lah Ilian ni. Sekarang kita tak tahu betul tu sama urut tak urut. Anak dia